Okey guys, kantang pembesar ni dia memang unik sikit lah. So korang boleh belikan untuk korang sendiri ataupun korang boleh beli untuk orang tua korang. Okey, kantang besar ni dia ada lampu tau. Dekat depan ni satu, tekan je button ni akan keluar lampu kat depan ni. So boleh suluh sambil korang membaca tulisan-tulisan kecil. Ataupun bawah ni korang boleh buka, dia akan keluar lampu. Jadi kalau korang tak nampak tulisan ni, korang boleh zoom guna kantang ni. Kemudian dia ada lampu juga kat bawah ni yang akan menerangi tulisan tu. Apa lagi yang best kalau korang tekan, dia akan keluar satu lagi lampu berwarna biru. Lampu biru ni kegunaan dia adalah untuk kita cek duit kertas kita sama ada original ataupun tidak. Contohnya, kita suluh-suluh macam ni untuk nampak kesahihan duit yang kita ada ataupun duit yang orang ada. Dan bila kita tekan satu lagi button ni, akan keluar lampu dekat bahagian sini. Yang ini dia lagi dahsyat sebab dia boleh zoom benda-benda yang lagi kecil. Contoh kat duit kita ni kan, dekat atas tengkolok ni dia ada nampak Gunung Kinabalu apa semua, kita boleh tengok melalui ni yang kantang yang last kali ni dan dia ada lampu juga, so korang boleh tengok dengan jelas. Boleh juga adjust dia punya tahap kejelasan menggunakan volume kat sini boleh pusing-pusingkan. Mantap, serius. Yang ni digunakan bateri dah dibagi sekali. Kalau dah tak guna benda ni, korang boleh masukkan balik supaya jimat bateri korang. So guys, benda ni korang boleh beli dan standby je kat rumah. Bukan sekarang ni korang guna, mungkin lagi 10 tahun korang boleh gunakan benda ni.